hadis kursi. Dikatakan, Mahfud kata, dikatakan bahawa Nabi bersabda. Nabi bersabda dia mula-mula sebut qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Maknanya ini hadis kursi. Kemudian Rasulullah menyebut selepas daripada Allah berfirman, kullu amali ibni Adam lah illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya semua amalan, semua ibadat, semua kerja buat adalah untuk anak Adam kecuali puasa. Pelik tuan-tuan, hadis ni pelik. Kalau dianalisis pelik. Macam mana? Yang puasa katanya untuk Allah, ibadat lain bukan untuk Allah kan? Bukan tuan-tuan. Maksudnya bukan yang itu. Maksudnya ialah ganjarannya tidak disebutkan secara jelas, tetapi Allah menyebut akan diberi ganjaran. Cuma hanya Allah yang tahu kepada kepastian. Hanya Allah yang berkuasa, hanya Allah yang berkehendak. Tidak tentu setiap amalan manusia dalam bulan puasa, puasanya itu akan sama pahalanya. Dia berbeza dengan ibadat lain. Ibadat lain ada skema tuan-tuan yang telah tetap. Kalau kita solat berjemaah, ia lebih afdal 27 kali ganda. Wa fi riwayat, dalam satu riwayat lain 25 kali ganda berbanding solat seorang. Salatul jamaah tafdul min salatil fard bi 27 wa fi riwayatin bi 25 darajah. Solat berjemaah lebih afdal daripada solat seorang dengan gandaan 27 ataupun 25 berbanding solat seorang. 25 darjah atau 27 darjah. Clear, ada skemanya tu. Kalau kita buat kebajikan, semua kebajikan, satu kebajikan akan dibalas dengan 10. Kemudian bersedekah akan dibalas dengan 10 kali ganda. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut boleh jadi akan digandakan kepada 700. Sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Baqarah akhir, tengah-tengah juzuk 3 akhir surah Al-Baqarah sebut tentang perumpamaan orang yang infakkan hartanya di jalan Allah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang infakkan hartanya di jalan Allah, duitnya diinfakkan di jalan Allah, bagi kepada anak yatim di jalan Allah, bagi kepada fakir miskin di jalan Allah, bagi kepada wakaf di jalan Allah, bagi kepada orang yang memerlukan di jalan Allah. Semuanya disebut sebagai fi sabilillah. Seumpama satu biji benih, yang satu biji benih ini mengeluarkan 7 tangkai. Setiap tangkai akan keluarkan 100 biji benih yang lain. 1 dalam 7, 7 dalam 100, 700. Dan Allah menyebut boleh tambah lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dia baca Quran dalam riwayat daripada Imam Tirmizi menyebutkan bagaimana man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi'ashri amthaliha la aqul alif lam mim harfun walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, baginya satu kebajikan. Satu kebajikan sama macam 10 kali ganda dengannya. 10 kali ganda kepastian. Aku tidak menyebut alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Darab 10 kali satu huruf kepada kepastian. Dan itu bagus tadarus Al-Quran. Dan ini merupakan sunnah Nabi. Sebab apa? Setiap bulan Ramadan Jibril akan berjumpa Nabi dan bertadarus. Dalam sebuah hadis disebutkan setiap kali malamnya Rasulullah tadarus dengan Jibril, esoknya Rasulullah dilihat jauh lebih pemurah daripada hari-hari lain. Pemurahnya Nabi SAW karrihil mursalah, seumpama angin yang bertiup kencang. Dalam bulan Ramadan disediakan fadilat yang cukup banyak. Gandaan lain dalam hadis yang lain, Rasulullah menyatakan amalan wajib, amalan fardu pada bulan lain fardu, pada bulan Ramadan juga fardu. Pada bulan lain digandakan dengan 10, pada bulan Ramadan berapa sekian digandakan sehingga 70 kali ganda.
Amalan-amalan sunat pada bulan lain ada pahalanya, pada bulan Ramadan kalau kita lakukan sama level macam amalan fardu. Teruskan ini. Baik, seterusnya Nabi menyebut sekira ada orang ajak kamu bergaduh. Teruskan, sekiranya kalau ada orang ajak bergaduh ketika bulan Ramadan. Hadis kursi tadi diteruskan dengan sabda Nabi SAW. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَطْ فَإِنْ قَاتَلَهُ أَحَدٌ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. Hari-hari kita sedang berpuasa, tuan-tuan sekalian, disuruh kepada kita jaga perkataan. Sebab itu kita boleh ambil kefahaman maksud puasa ini sebagaimana yang dirakamkan oleh Allah dalam firman Allah berkaitan dengan perkataan Maryam, ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Selepas lahirkan anak, tuan-tuan sekalian, tak berkahwin, tiba-tiba mengandung, kemudian lahirkan anak. Tuan-tuan sekalian, kalau bukan calang-calang orang, tuan-tuan sekalian, nescaya tidak akan mampu untuk menanggung ujian ini. Tak kahwin, tiba-tiba Allah uji mengandung. Apa artinya, tuan-tuan sekalian? Orang akan kata kamu buat kerja jahat. Orang akan kata bahasa sekarangnya skandal. Macam-macam, tuan-tuan sekalian. Betul ke tak betul, cerita lain. Surat khabar ceritakan itu, wartawan laporkan yang itu, tuan-tuan sekalian. Sekarang ni macam-macam. Hilang etika periwayatan hadis Nabi SAW. Yang tidak betul dikatakan betul, yang betul dikatakan tidak betul. Sampai kita pun rasa takut sekarang, tuan-tuan sekalian. Sebab tu jabatan Perdana Menteri yang begitu ketat sekuritinya pun samurai datang menyerang, tuan-tuan sekalian. Tak bahaya? Ni lagi dah senang-senang dia samurai datang. Ini jabatan Perdana Menteri, tuan-tuan sekalian. Samurai datang. Samurai ni, tuan-tuan sekalian, pedang dia panjang. Dia bukan pisau lipat, bukan boleh sorok-sorok dalam seluar, bukan boleh lipat-lipat. Tak ada, tuan-tuan sekalian, panjang. Macam mana boleh lepas? Itu persoalan. Saya ni tengah sama belajar, dia masuk ke tanya, tuan-tuan sekalian, sorry lah, saya buat argument. Macam mana? Pelik. Sampai sekarang saya masih pelik. Lepas tu kata dia pula Imam Mahdi. Imam Mahdi, dia kalau nak serang pun, dia pakai baju, tuan-tuan sekalian. Ini tak pakai baju, pakai pula sebuah jeans. Itu apa tu? Levi's 51. Bandar ke Oreo ataupun beli baru. Pelik. Pakai pula, kalau pakai kopiah okey lah juga. Ini pakai sarung tangan, gambar tengkorak. Ya Allah, Imam Mahdi ke? Imam Mahdi ni disuruh kepada kita untuk ikut sebelum turun Nabi Isa alaihissalam. Kalau ini macam punya Imam Mahdi, tuan-tuan sekalian, bawa pedang samurai juga tu, ini bukan dekat tangan. Siapa tak tahu apa ceritanya, tembak dekat tangan, meninggal pula. Senangnya mati. Pun tak tahu ya, kubur kat mana, kali keluarga kat mana. Habis cerita tu, kita pun tak tahu lah, tuan-tuan. Dalam Islam ni ada satu ilmu yang dipanggil ilmu qarinah. Nama lamanya firasat. Antara ulama yang maju dalam bidang ini adalah Imam Ibnul Qayyim, anak murid kepada Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim meninggal pada tahun 751 Hijrah. Di dalam kitabnya At-Turuq Al-Hukmiyah, dia datangkan kisah yang pelbagai. Banyaknya kisah pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kerana Umar antara manusia yang Allah berikan otak yang cukup cerdik dan baguskan. Para sahabat sebenarnya cerdik, Umar lebih sikit. Baguskan kisah seorang perempuan bergaduh dengan seorang perempuan yang lain, masing-masing mendakwa seorang bayi itu adalah anak. Mana boleh satu bayi kata ni anak kami, anak saya, satu boleh kata ni anak saya juga. Umar tengok yang pertama, Umar tengok yang kedua. Last kali dia minta pisau daripada pembantunya, aku akan bunuh budak ni. Senang cerita, dua-dua berangkat. Tiba-tiba salah seorang daripada perempuan itu menjerit, itu bukan anak saya, serahkan kepada dia. Tiba-tiba Umar berhentikan tindakannya dan serahkan anak itu, bayi itu, kepada perempuan yang kata itu bukan anak saya. Pelik. Tuan-tuan, ini dipanggil qarinah. Sebab apa? Seorang ibu akan sayang kepada anaknya. Dia akan pastikan anaknya selamat walaupun dia dalam keadaan duka cita.
Itu petanda ini adalah ibunya yang betul. Yang seorang lagi relax aja, tunggu putusan mahkamah, minta dapat. Pada Ustaz, ini omat. Begitu juga dengan cerita kembar